Okey, semua bangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semua boleh baca doa dengan betul dan semangat Okay, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Okey, semua sebelum duduk, tanya awak semua kutip sampah bawah meja. Tak ada bawah meja. Kutip dan buat kutip sampah bawah meja. Dan kita bagi awak masa 10 saat je. Yang buat sampah. Siapa lambat Ustaz? Duduk. Kutip sampah. Duduk. 9, Lagi 10 Lapan. kan? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, dah boleh dah. Okey, satu. Duduk. Okey, simpan. Okey, tengok duduk. Okey, tuan. Perkenalkan, nama Ustaz Anis. Ustaz Anis. Tapi awak semua boleh panggil nama Ustaz Tio. Ustaz apa? Ustaz Tio. Boleh? Okey. Yang belakang tu nama apa Ustaz? Okey, jadi hari ini Ustaz Jo dengan Ustaz Daham akan ajar awak semua subjek pendidikan Islam bidang sirah. Bidang sirah muka surat 146. Okey, boleh buka muka surat 146. Okey. 146. Okey. Kalau awak semua nak tahu, hari ni kita bukan akan belajar je. Kita akan belajar sampai bukan bermain. Belajar sampai bersaing dalam kumpulan. Jadi Ustaz dah bagi dah awak semua dalam 3 kumpulan. Yang sana kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 3. Faham? Faham. Okey. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Jadi awak semua dah ready ke? Dah ready? Ada yang tak sihat hari ni? Yang demam? Okey, bagus. Jadi kalau awak semua dah ready, Ustaz nak awak semua buat cheer satu. Gini. Ustaz cover 4 kredit, awak buat gini. Ana Mumtaz buat bergaji. Boleh? Boleh? Ustaz cover sekali lagi. Ustaz cover 4 kredit, awak cover Ana Mumtaz. Maksudnya saya cemerlang. Boleh? Okey, ready? 1, 2, 3. Sabar tak? Tak sabar tak? 4 kredit. Kuat Ustaz sekali lagi. 4 cerdik. Okey, bagus. Okey. Sebelum Ustaz nak tanya video. Okey. Orang tengok video tak? Nak tengok video tak bagi awak satu syarat. 3 syarat. Yang pertama, awak kena diam. Masa tengok awak kena diam. Lepas tu awak kena fokus. Dan yang ketiga, awak kena tengok dengan teliti. Sebab apa? Sebab lepas macam video ni, Ustaz akan tanya soalan. Boleh? Boleh ke boleh? Semua senyap Okey. 1, 2, 3.
اشتد الشقاق بين قبائل قريش فكل يريد ان ينال شرف رفع الحجر الاسود الى موضعه وكادوا ان يقاتلوا فيما بينهم حتى جاء ابو اميه بن المغيره المخزومي فاقترح عليهم ان يحكموا فيما اختلفوا فيه اول من يقوم عليهم بناء المسجد الحرام فوافقوا على اقتراحه نظروا الحق فاذا هو رسول الله صلى الله عليه واله وما ان راوه حتى هتفوا هذا الامين رضينا هذا الحق وما ان انتهى اليهم حتى اخبروه بالخبر فقال هلم اليه فوق فاتوه به ووضع الحجر في الوسط ثم قال لناخذ كل قليله بنهايه من الثوب ثم ارفعوه جميعا ففعل فلما بلغوا به موضعه اخذه بيده الشريفه ووضعه في مكانه. Dia. Okey. Berdasarkan video tadi, ada siapa faham? Siapa faham video tadi? Okey, Ustaz nak awak seorang bangun dulu. Ustaz. Okey, awak pernah lagi. Nama apa? Akif. Okey, Akif. Apa yang Akif faham berdasarkan video tadi? Pandang-pandang gambar. Okey. Apa yang Akif faham? Pasti. Okey. Dengar apa yang Akif cakap. Masa tu dia kapal dah letak. Jadi dia nak baiki. Lepas tu masa nak baiki, Jawa Ustaz dia ada lah dekat tempat dia. Betul. Lepas tu masa dia set dia dia nak tak semula tapi dia dah letak. Dah letak apa? Dah letak. Batal hajarat asbab. Betul? Lepas tu Nabi Muhammad datang. Dia ambil kain, dia suruh letakkan kain tu. Lepas tu Betul. Maksudnya ada 4 suku tu pegang kain. Lepas tu Nabi Muhammad ambil dan letak. Betul? Okey, betul. Okey, semua faham ke apa yang Akif cakap tadi? Faham? Okey, bagi tepukan kepada Akif. Okey, Akif video. Okey, berdasarkan apa yang Akif cakap tadi, apa sifat Rasulullah SAW yang dapat kamu tengok? Bijaksana, pandai. Tepuk tangan Akif. Okey. Untuk buat video pembelajaran kita lagi menarik, Ustaz nak pilih 4 orang. 4 orang datangkan titik je. Tak boleh. Nak pilih. Kena pilih titik. Nak pilih titik mana? Titik kuning lah ke? Panggil pilih mana? Mana kan? Okey. Kita pilih mana? Hidup. Okey, kita pilih jangan. Ada. Okey, Ana bagi depan bawa Ustaz. Bagi depan, siapa nama bagi depan, lepas tu bawa Ustaz. Okey, nama kedua kita ambil opsi ni. Ada? Okey, seterusnya mana? Pani boleh? Okey. Ada? Bagi depan, bawa Ustaz. Okey, laju. Okey, hak ketiga. Ketiga juga dah ada. Ada? Bagi depan lagi. Okey, seorang lagi enggak. Ada? Okey, berdasarkan 4 orang ni, cuba tengok muka surat 146 buntut tu. 146. Okey, jadinya awak nama apa tadi? Okey, Ilham jadi TV. Lepas tu Adam jadi lelaki ni. Lepas tu yang ketiga, sifat jadi mana? Sifat ustazah. Sifat jadi ustazah. Dan Aina jadi belajar ni, boleh? Okey. Mereka ni takung. Lepas tu awak semua ikut, boleh? Okey, satu dari ni. Jadi 1, 2, 3. Start dengan Akif. Ilham, sorry. Okay, start Ilham. 1, 2, 3. Ilham baca, awak ikut semua, boleh? Okey. 1, 2, 3, baca bapak. Okey. Okey, 2 murid. Okey, tu. 2 murid.
telah menjuarai pertandingan matematik antarabangsa. Okey, cuba sekali. Dua murid. Ini Ilham saja. Dua murid telah menjuarai pertandingan matematik peringkat antarabangsa. Okey, ada pula. Baca Pak. Okey. Tak baca, patut anda ikut, patut semua boleh ikut, boleh? Okey, kebijaksanaan mereka kuat. Kebijaksanaan mereka. Okey, ikut. Telah mengharumkan nama negara. Mereka ialah kebanggaan kita. Okey, ikut. Adakah mereka itu Fatona, Ustazah? Okey, nombor 3. Boleh baca? Tak juga? Tak dalam. Boleh baca? Baca kot. Okey, 1, 2, 3. Okey, ikut. Ustazah. Semua ikut. Ustazah. Apakah yang dimaksudkan dengan Fatona? Berasal muji dan pandai. Nabi Muhammad SAW sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwah. Okey, boleh baca sekali lagi. Sekali lagi. Sifat baca semua hitungan kuat-kuat, boleh? Apa? Gerti. Okey, baca satu. Baca dua perkataan, gerti, baca dengan kuat, boleh? Okey, 1, 2, ikut sifat. Fatona bermaksud bijaksana. Terangkan budi dan pandai. Nabi Muhammad sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwah. Okey, boleh duduk. Kita pada empat-empat ni. Apa? Tiga ada semua orang, tapi empat saja. Okey, tak bagi kumpulan tu. Kumpulan satu sini. Kumpulan dua sini. Lepas tu sini kumpulan tiga. 1, 2, 3. Okey. Bawah ni tak ada bagi markah. Siapa yang dapat markah paling banyak tak ada dah. Jangan bagi dah. Sekarang mau kita pergi makan. Ada. Okey, sebenarnya bang. Ada makanan ada tulis pun ada. Okey. Ya. Siapa bising tak balas markah. Okey. Okey, sekarang semua kosong lagi. Tak apalah, Ustaz bagi awak markah bonus tak? Sebab awak dapat 7 hari ni. Ustaz bagi 5. Okey, bagus. Tambah lagi. 5 tak cukup tak dapat makanan ni. Okey. Okey, sekarang aktiviti yang kedua. Ustaznya awak baca ikut kumpulan. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Lepas tu Ustaz akan terangkan sedikit apa yang awak tak faham. Okey. Mula dengan kumpulan 1. Okey, kumpulan 1 boleh bangun. Okey. Muka surat 148 dan baca yang gambar pertama. Okey, jadi buat ni 4 cerdik. Anda Mumtaz boleh? Okey, semua ready? 4 cerdik. Tak semangat ni, sekali lagi. Ni tak buat ni. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3, 4 cerdik. Okey, bagus semua. Okey, kelas 1 boleh start baca. 1, 2, 3 boleh baca.
kabilah Arab. Kabilah Arab. Okey. Jadi Ustaz tengok tadi boleh baca tapi tak sama. Tapi Ustaz bagi markah 3 je bukan 1. Okey. Jadi Ustaz nak tengok dua ni. Ini lebih baik boleh? Okey, bulan 1 boleh duduk. Tak apa. Bagus. Berikan tepuk tangan pada bulan 1. Okey, bulan 2 pula teman. Okey, bulan 2 tak lagi bulan 3 dulu, bulan 3. Bulan 2 lagi salah Bulan 3 dulu bangun. Okey, bulan 3 mudah 149. Dah. Sebelum tahu duduk tu. Mari duduk. Ustaz nak terang sikit apa yang awak baca tadi. Okey. Macam tadi apa? Bulan 1 tadi sama je dengan video tadi. Zaman dahulu ada ada perbalahan antara kabilah Arab. Kabilah Arab ni apa? Siapa tahu? Kabilah Arab ni maksudnya ada banyak kumpulan daripada kaum Arab. Kumpulan ni mereka gaduh. Sebab apa? Sebab mereka ni nak letakkan Hajarul Aswad dekat Kaabah. Okey, jadi disebabkan mereka ni nak letakkan Hajarul Aswad dekat Kaabah, mereka gaduh. Jadi akhir sekali Nabi Muhammad kata apa? Nabi Muhammad kata setiap ketua kumpulan ni pegang kepada hujung kain dan Nabi Muhammad sendiri yang akan letakkan dekat Kaabah. Jadi bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kat situ. Bijaknya Rasulullah? Ya. Okey, Ustaz bagi gambaran lah kepada awak. Okey. Dulu tak ada ni. Ni ada Aswad ni. Kita buat sikit. Kita tengok. Betul. Ni ada Aswad. Okey. Ibaratnya macam ni. Cuba mari empat orang lelaki kat sini. Empat orang lelaki. Okey, empat orang. Okey, sini. Sini sikit. Dia tak pergi ke mata seorang. Apa? Puan, sedap kecil mata. Okey. Kedua ya. Okey, orang. Sikit. Okey. Okey, empat orang pegang kan? Empat orang pegang, pegang kain. Okey. Pegang. Dan Nabi pegang. Saya bukan Nabi. Ustaz bukan Nabi. Tapi ini contoh. Okey, apa? Okey. Cuba letakkan. Kita lepak. Kita gitu je. Okey, tak apa. Jadi dalam situasi ni awak faham tak? Okey. Okey, semua duduk. Okey, duduk. Okey, kita kumpulan 2 dah ready. Okey, kumpulan 2 bangun. Tak apa. Okey, kumpulan 2 boleh baca yang bawah tu. 148. Okey, 1, 2, 3. Baca kuat-kuat dan sama. Nabi Muhammad tidak menggunakan jalan yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad menggunakan jalan lain dengan perempuan Abdullah bin Quraikid. Seseorang yang menggunakan agama Islam. Okey, bagus semua. Berikan tepukan pada plan 2. Jadi bagus. Tadi kan ada plan 1. Jadi bagi 4 angka. 4 angka tak boleh sebab tak sama tadi. Okey. Boleh duduk. Plan 3. Okey. Bagi berapa? Okey. 1, 2, 3. Baca yang tak susah ni. Nombor 3. Okey. Jom. Tak lupa. Boleh duduk. Duduk sekejap. Okey. Untuk yang kedua tadi pun ada gambar saya nak tunjuk. Ini. Gambar ni macam PUBG. Ada main PUBG kat sini? Macam PUBG. Jadi yang tadi cuba tengok usia 148 tu, yang gambar bawah tu. Awak. Ni. Sebelah. Kita tengok gambar yang bawah tu. Gambar tengok fokus. Okey. Masih dah dengar semua. Empat cerdik. Empat cerdik.
Okey, sepatutnya semasa hijrah Nabi, tengok gambar. Nabi boleh dia ikut depan ni masa hijrah. Contoh kan. Ikut sini ni sampai sini. Tapi Nabi ikut jalan jauh. Contoh kan. Daripada sini dari ikut belakang ni, lepas tu tepi ni, lepas tu baru sampai sini. Sebab apa? Kau tahu Nabi ikut jalan jauh kenapa? Sebab dia nak hijau. Sebab Nabi ikut jalan jauh. Sebab dia hijau. Sebab berhijrah, tapi sebab tak nak beritahu musuh. Faham? Kita nak beritahu musuh ni, kita nak musuh tahu tentang apa ini. Faham? Jadi pijak tak Nabi? Pijak. Betul. Jadi kita pun kena ikut kebijaksanaan Nabi. Okey, kemudian 3 boleh. Kita teruskan kemudian 3. Okey, kemudian 3 lagi buat. Okey, jadi 1, 2, 3. Setelah berhijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar tiga ini boleh. Okey, berikan tepukan pada kita. Okey, buat 3 pun mula-mula baca bagus, tapi masa nak akhir-akhir tu nampak macam kurang sikit. Okey, Ustaz bagi 3 juga. 3 juga. Okey. Untuk bukan 3, Ustaz sedia gambar dulu. Setiap kumpulan Ustaz sedia gambar. Tengok. Yang 3, contoh ni. Ada seorang Muhajirin, seorang Aus, seorang Khazraj. Kalau awak semua dah tahu, kaum Aus dia kurang sedikit dari sudut ekonomi dia. Maksudnya kaum Aus ni dia miskin sikit. Contoh ni Arab. Ni kaum Khazraj. Contoh. Kaum Khazraj ni lagi kaya. Jadi mereka Itu semua lah. Okey, Ustaz nak khabar yang mana Aus dan Khazraj ni dahulunya mereka berbalah, mereka bergaduh. Jadi bila sampai Nabi Muhammad ke Madinah selepas hijrah, Nabi persatukan antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Jadi mereka ni bersahabat. Faham? Jadi mereka ni tak balah selepas Nabi. Gitu. Lepas Nabi berhijrah ke Madinah, mereka ni tak berbalah dah. Disebabkan Nabi mempersaudarakan mereka. Jadi bijak tak Nabi? Bijak tak Nabi? Apa? Okey, jadi kita teruskan dengan Ustaz Adham pula. Baiklah semua murid-murid. Okey, macam mana tadi belajar dengan Ustaz Anis? Seronok tak? Okey, kita sambung. Apa yang kita belajar ni ialah keunggulan sifat patonah Nabi Muhammad SAW. Okey, sebelum tu Ustaz cakap sebab titik, buat boleh tak semua? Okey, 4 titik. Okey, semangat. Okey, Ustaz nak tengok muka surat 149. Tengok surat 149. Semua baca nombor 4 ni. Ustaz bilang 1, 2, 3. Baca sama-sama satu kelas boleh? Kita nak yang semangat lah. Okey, 1, 2, 3. Okey, baik. Apa yang awak baca sebentar tadi ialah Nabi ini telah membentuk piagam Madinah. Okey. Siapa faham tentang piagam Madinah ni? Saya tak tahu. Faham? Okey, nanti Ustaz tunjuk gambar ni.
Kita tengok ni. Okey, Piagam Madinah ni merupakan undang-undang di negeri Madinah masa tu. Negara Madinah. Okey, contoh dekat Malaysia, kita ada undang-undang Malaysia. Dan awal ni dekat sekolah ada peraturan sekolah. Jadi buku ni merupakan peraturan dekat Madinah lah. Apa yang masyarakat Madinah tak boleh buat, apa yang boleh buat. Okey. Jadi contoh awal dekat sekolah kan, ada peraturan sekolah. Tak boleh bully kan. Kena pakai pakaian sekolah, handsome jadi ni kan, betul tak? Jadi bila kita peraturan ni, semua akan selamat, aman dan semua organisasi tu akan jadi baik dah. Okey. Jadi untuk kita faham Piagam Madinah ni merupakan apa? Undang-undang. Boleh ataupun peraturan. Okey, semula. Piagam Madinah ni apa? Undang-undang. Boleh ikut Ustaz? Okey, semua ikut Ustaz, okey? Piagam Madinah merupakan undang-undang atau peraturan. Okey, baik. Okey. Okey, semua baca yang nombor 5 pula. Sabar dulu. Ustaz kira 1, 2, 3 baca ya. 1, 2, 3. Khadijah. Okey, apa yang awak baca sebentar tadi, dia nak cakap yang dulu ni Nabi Muhammad ni dia berniaga, jual beli. Tahu jual beli? Cuba tengok gambar ni. Apa yang awak nampak dengan gambar? Ada gerai. Okey, kat gerai ni buat apa biasa? Jual beli macam main. Main beli jual beli. RM2 RM2 kan. Tapi dengan kebijaksanaan Rasulullah ni, dia dapat untung yang banyak. Masa dia jual tu banyaklah untung daripada peniaga-peniaga lain. Jadi kat situ dah kita boleh nampak kebijaksanaan Rasulullah SAW. Okey, semua faham tak apa yang kita belajar ni? Ada 5 keunggulan. Okey, baca sama-sama. 5 keunggulan sifat tatanan Nabi Muhammad. Keunggulan sifat tatanan Nabi Muhammad. Okey, kita flashback balik. Yang pertama, peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Yang kedua, strategi berhijrah Nabi Muhammad. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj. Yang keempat, membentuk Piagam Madinah. Yang kelima, usahawan yang unggul. Okey, baik. Seterusnya kita nak buat satu aktiviti. Aktiviti berlakon. Siapa pernah berlakon kat sini? Angkat tangan. Okey, siapa? Hari ni Ustaz nak bagi semua pandai berlakon. Kita ada 3 kumpulan kan? Okey. Okey, semua akan berlakon, okey? Okey, sabar. Ini kumpulan 1. Kumpulan 1 ada kan? Kumpulan 1. 4 jadi? Boleh. 4 jadi? Okey, kumpulan 2. 4 jadi?
berlakon ialah berdasarkan 3 gambar ni. Spinning. Kita akan spin dulu. Kita tengok kumpulan 1 dapat gambar benda, okey? Boleh? Okey. 1, 2, 3. Spin. Kumpulan 1 dapat gambar ni. Takkan tidak membawa wang ke kantin. Okey, kumpulan 1. Tengok dulu gambar. Ini depan. Kita depan. Okey, kumpulan 2. Tengok kumpulan 2 dapat gambar benda. Rakan bising di dalam perpustakaan. Okey, Ustaz nak semua orang duduk kat meja ni, bincang sama-sama. Tengok gambar ni. Okey, dan kumpulan yang terakhir. Okey, jadi dah jadi. Jadi kumpulan yang 3, awak akan melakukan gambar ni. Dia akan mengejek rakan yang lain. Okey, dengar tadi semua. Ustaz bagi masa 5 minit. Awak kena bincang dengan kawan-kawan awak dan berlakon dia. Boleh? Tengok gambar tu. Jadi kamu dia. Jadi awak bincang dah. Aku kena jadi ada juga orang lain. Okey, 3 minit lagi. Dalam sekolah awak boleh puji juga. Yang kena izin ni. Awak boleh izin apa-apa. Okey semua. Bincang boleh dulu boleh? Ada 2 minit lagi. Semua diam, duduk tempat masing-masing dulu. Duduk tempat masing-masing. Semua diam. Okey, lompat jeding. Okey, kita teruskan dengan agenda kita, iaitu lakonan. Boleh? Kumpulan yang pertama, kita persilakan. Kumpulan 1.
awak lagu. Okey. Semua yang lain diam. Kalau yang lain tak diam, kita potong markah. Apa dia? Yang lain diam. Yang berlaku ni tak betul-betul boleh. Okey. 1, 2, 3, action. Maksudnya berlaku mana? Duduk. Okey, sekarang kita tengok semua. Mula 1, 2, 3. Okey, kita tangan untuk dua orang ni. Okey, silakan. Ada dua situasi. Situasi yang kedua. Okey. Silakan. 1, 2, 3. Jaga. Ya, dua. Okey. Bisa terdengar? Okey, siap ke? Okey, baik semua kita tanya. Okey. Semua nampak tak apa yang dia orang tak terjadi? Yang baru ni. Okey, tadi ada orang tak ada duit tapi dia tolong bagi pinjam. Ustaz, habis. Okey, dengar dulu. Jadi nampak kat situ sikap dia orang ni. Dia orang guna sifat fatonah di mana dia bijaksana. Bagi duit tu kepada orang yang memerlukan. Okey, boleh faham? Okey, guna satu boleh duduk dulu. Nanti Ustaz akan bagi markah. Akan bagi markah. Okey. Daripada guna satu tadi tak tengok. Suara dia orang tak kuat sangat. Jadi dia akan dapat 3.5. Yang paling hebat. Okey, dipersilakan kumpulan kedua. Mesti je lah. Okey, masih kemudian. Okey, okey. 1, 2, ada belum? Yang lain dah okey? Okey, berlaku ready? 1, 2, 3, action. Okey. Lepas lagi. Cepat kita nak ambil masa ni. Okey, 1, 2, 3, action. Okey.
Habis ke? Okey, dah diam. Okey, nampak tak apa yang dia okey, duduk takut. Ya. Okey. Nanti yang berat kedua. Jangan berlaku apa tadi? Jangan berlaku. Ada orang bising dalam perpustakaan. Betul orang yang ada orang kedua ni kan? Jadi, siapa yang bijaksana dalam situasi ni? Jadi pengajaran yang kita boleh ambil, kalau dalam perpustakaan kita tak boleh bising. Kalau kita nampak kawan kita bising, kita kena buat apa? Tadi ada dua orang ni. Macam mana tadi? Bagus kan? Okey. Okey, kita masuk orang kedua. Okey, jadi kita nak bagi buat berapa makan? Jadi tengok, Ustaz tengok memang mantap lah. Kita bagi 4.5. Okey. Yang terakhir, kumpulan seterusnya, kumpulan 3. Masuk Iqbal. Cuba kita tahu kawan-kawan, awak berlakon. Bagi tahu dia. Jaga dia dah berlakon, ada orang yang membuli. Kita saksikan sama-sama, boleh? 1, 2, 3, action. Kita duduk teruskan. Oh ya, 1, 2, 3, action. Okey, awak gambar dah. Okey, saya akan berubah. Sana. Okey. Sini semua. Okey, bagi tepukan untuk yang ketiga. Okey. Apa? Berdasarkan lakonan ni, apa yang awak nampak? Tadi ada orang ini kan? Jadi, encik ni elok tak elok? Elok. Jadi, tak boleh dah kita ejek kawan kita. Dia nanti rasa hati dia ni. Kalau nanti Allah marah. Kalau dia tak maafkan, susah kita ada masuk syurga. Betul tak? Okey, jadi siapa yang bijaksana dalam situasi ni? Okey. Tadi ada dua orang tadi kan? Dua orang tadi dia buat apa? Dia bagi teguran dekat ni. Si pengejek ni. Dia bagi teguran dia kata, baik ejek. Tiga detik lagi. Masuk. Betul. Macam mana sedih kan? Dia sedih kan? Orang dia. Lepas tu kawan kita ni dia pergi pujuk. Ada kau bijak sana. Dia pujuk kawan yang sedih ni. Jadi beri tepukan untuk kepada yang ketiga.
Ustaz tengok. Okey lah, cumanya macam tak sampai. Macam jago. Bagi tempat lah. Okey, banyak. Jadi kita telah tamat untuk sesi lakonan kita. Jadi, okey semua. Ustaz nak tanya, apa yang awak dapat daripada pelajaran kita hari ini? Dapat ayam. Bukan. Apa yang awak belajar? Sifat apa yang awak belajar hari ini? Sifat Fatona. Okey, Fatona ni apa tadi? Bijaksana. Bila balik. Fatona apa? Bijaksana. Tadi awak belajar juga ada 5 keunggulan Nabi. Apa boleh sebut satu? Bukan. 5 keunggulan sifat Fatona. Yang tadi ada membesarkan Al-Qadras, strategi berhijrah. Siapa dia bagi tahu? Bagi tahu satu pun okey dah. Okey, bagi tahu. Okey, tanya. Jangan, satu je dulu. Bagi siapa seorang lagi? Bagi tahu Ustaz, bagi siapa? Okey. Membesarkan kaum Aus dan Okey, tepuk tangan. Jadi, Ustaz harap awak semua ni boleh lah daripada berlakon tadi kan. Awak nampak kan apa yang kita kena buat. Contoh dalam pesaka tadi, kita kena tegur kawan yang bising. Lagi apa lagi? Yang tak ada duit tadi kan, kita tolong bagi pinjam duit dekat dia dulu. Itu adalah satu sifat yang biasa lah, untuk kita tolong kawan-kawan kita ni. Jadi Ustaz ada ni satu kerja untuk awak. Apa ni? Sikit ni. Ustaz bagi lembaran kerja untuk awak buat. Okey. Ustaz harap awak balik ni awak buat lah. Okey, bagi. Okey, kita nak bagi hadiah oleh sahabat dulu. Jadi awak buat kat rumah kan? Boleh? Okey, bagi. Dapat awak simpan. Boleh? Kalau awak nak tahu atau ke Ustaz dah habis. Betul. Okey semua. Ini dah saatnya kita nak kira markah. Okey, kita Lima, 8, 16.5. 14, 18.5. Dan pelajar terakhir dapat 17. Okey, awak jangan risau. Okey, beri tepukan kepada kumpulan 2. Okey, beri tepukan kepada semua. Sebab awak pun dah buat yang terbaik. Okey, kumpulan 1, kumpulan 2, seorang wakil. Okey, baik. Okey, nanti awak bagi leceh lah. Kurang awak. Sampai. Kumpulan yang ketiga. Okey, apa yang bagi kumpulan ketiga? Awak. Ambil. Bagi kat punya awak. Dan kumpulan yang terakhir, kumpulan nombor 1. Sabar dulu. Kira awak. Okey. Siapa nak pemandang? Okey, semua main bola kat sini dulu. Okey, perempuan sini.
nak? Siapa dia dulu? Sekejap. Okey, semua kata dulu. Baik, tanya. Lagi ada. Awak nak boleh? Dia tak tarik aja. Dia baru lah. Okey, semua duduk tempat masing-masing dulu. Semua duduk tempat masing-masing. Belum, tunggu Ustaz keluar. Dah kau. Sikit lagi tak rehat. Sikit balik lagi. Ini. Okey, balik dah. Semua bagus. Okey, semua bagus. Kita baca surah apa? Okey, semua baca surah An-Nas.